tayar yang sekarang ni, saiz untuk motor ni depan 70-80, lepas tu yang belakang ni 80-80. Jadi macam ni lah rupa dia, 80-80 belakang, 70-80 depan. Jadi aku akan tukar kepada depan 70-90, belakang 80-90. Okey, nanti kita tengok selepas aku dah tukar setting untuk tayar motor ni lah. Dah sampai rumah dan dah siap pemasangan. Jadi dah siap pasang lah tayar motor dengan setting saiz baru ni. Kalau korang tengok dah macam geng tayar besar lah, GTB. Memang nampak besar dan lebar tayar yang setting baru ni. Jadi yang lama aku pakai tayar Maxxis Diamond, yang baru ni GRT, tapi dia punya bunga apa dia tulis Gecko Grip ni lah. Yang depan ni 70-90, lepas tu yang belakang ni setting 80-90. Macam geng, kalau korang rasa cun, korang cuba komen kat bawah.